fasa intensif. Kemudian kita akan sambung rawatan untuk 4 bulan seterusnya dengan mengurangkan jenis ubat antibiotik. Okey, iaitu kita kurangkan kepada 2 jenis sahaja. Okey, jadi 2 jenis ubat ini perlu dimakan selama tempoh 4 bulan berikut setelah tamat fasa intensif. Okey, dan fasa ini kita namakan fasa maintenance. Okey, fasa maintenance. Kita nak maintain, kita nak pastikan kuman tersebut kekal mati dan tidak membiak. Dia kena clear daripada badan kita. Okey, so memang penting untuk kita patuh kepada jadual rawatan yang telah ditentukan oleh pegawai perubatan. Okey, kadang-kadang untuk TB di luar paru-paru, okey, jangka masa untuk rawatan boleh melebihi 6 bulan, daripada 9 bulan hingga 1 tahun. Okey, tapi yang pasti ianya boleh dirawat. So sometimes patient memang akan give up, ya. Patient akan senang give up kerana bayangkan kita juga kadang-kadang bila kita ada sesama demam kan, dan kita dimulakan dengan antibiotik hanya untuk 5 hari. Saya pasti dalam 3 hari, pada hari ketiga kita telah lupa untuk makan ubat tersebut. Dan kenapa kita boleh lupa? Sebab simptom sudah tak ada. Dan kita dah boleh rasa badan kita lebih sihat, kita rasa kita sudah ada tenaga untuk membuat aktiviti harian, jadi kita teruskan dan kita melupakan antibiotik. Sama juga untuk pesakit TB. Sebenarnya tempoh rawatan mereka memang lama, dan yang penting adalah sokongan sosial, sokongan emosi yang boleh diberikan oleh sama ada ahli keluarga, alright, rakan-rakan yang rapat dengan kes ataupun di tempat kerja. Contoh supervisor, ya, supervisor bertanyakan tentang simptom dia, right? Bertanyakan rawatan dia seperti mana, adakah dia mengikut jadual, alright? Adakah dia ada jumpa dengan doktor, apa yang doktor maklumkan. At least bila kita ada hubungan tersebut, pesakit TB juga akan rasa dia hendak sambung rawatan hingga tamat rawatan. Tidak cukup sekadar doktor kita memaklumkan kalau kepada patient you kena makan ubat sampai habis. Kadang-kadang pesakit tersebut mungkin doktor tersebut tidak tahu latar belakang daripada pesakit tersebut. Okay, maybe pesakit tersebut tidak ada sokongan keluarga atau sesiapa untuk memantau pesakit tersebut makan ubat. Jadi pada masa tersebut kita perlu mencari rakan tempat kerja ataupun rakan lain yang boleh bantu pesakit pada masa yang sama memberikan sokongan untuk pesakit teruskan rawatan hingga sempurna. Jadi tanggungjawab pesakit TB itu sendiri adalah untuk memastikan hadir pada temu janji dan juga mengambil rawatan hingga selesai. Okey, dan juga of course kita akan menyarankan untuk menggunakan mask sehinggalah doktor kata kuman itu telah menjadi negatif, ya. Dan jika terdapat sebarang kesan sampingan daripada ubat TB, kita perlu memaklumkan kepada doktor lah. Jadi apabila seseorang pesakit TB, dia akan mempunyai satu buku kecil untuk memantau pengambilan ubat setiap hari. Alright, sebenarnya dia perlu ada seseorang yang memantau dan dia akan tanda tangan sama ada di klinik, hadir secara fizikal ke klinik ataupun ada yang memantau di rumah. Okey, dan sekiranya pesakit tidak dapat makan ubat TB, okey, sebenarnya ubat TB tersebut memang besar, ya, pil dia memang besar dan boleh hingga 5 tablet sekali makan sehari. So you bayangkan pil yang besar dan dia perlu makan setiap hari untuk 6 bulan. So memang kadang-kadang mereka frust. Alright, mereka frust. That's why kita ada penyelia DOT, okay, direct observe treatment. Berarti kita pantau pesakit makan ubat di depan kita. So lepas dia makan ubat, kita akan
tanda tangan. Kalau misalnya dia mengalami kesan sampingan, kita tak boleh berhenti ubat tersebut dengan sendiri. Alright, kita perlu maklumkan kepada doktor. Alright, dan mengambil rawatan hingga sembuh. Okey, ini adalah sangat-sangat menarik. Okey, ini yang biasanya kita banyak mendengar. Okey, mitos versus stigma. Okey, mitos versus stigma dan fakta. Okey, biasanya stigma ini masih terdapat di masyarakat. Okey, masih ada di masyarakat, dan mitos-mitos ini biasanya apabila kita tidak mendapatkan maklumat daripada sumber yang betul, maka mitos itu akan menjadi fakta. Ya, tetapi kalau anda semua yang mengikuti ceramah hari ini akan mengetahui beberapa perkara yang mungkin anda juga memikirkan ia adalah mitos, dan hari ini saya akan memberikan maklumat sebenar supaya anda boleh satu adalah untuk pengetahuan anda sendiri, dan juga anda boleh memaklumkan atau menyebarkan atau meningkatkan kesedaran orang-orang di sekeliling anda mengenai perkara-perkara ini. Okey, nombor satu adalah mitos ya. Nombor satu, batuk berterusan lebih 2 minggu, demam peluh pada waktu malam, tiada selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah. Okey. Dikaitkan dengan amalan ilmu hitam atau sihir. Alright, so itu adalah mitos, black magic ya, buatan orang. Okey, kita pernah ada kes ya, sebelum ni kita memang pernah ada kes di mana pesakit tersebut juga adalah seorang anggota kesihatan ya, anggota kesihatan sendiri ya, dan dia dan keluarganya mendapat maklumat okey bahawa batuk yang berpanjangan tersebut adalah buatan orang, alright, black magic, dan akhirnya anggota tersebut datang juga mendapatkan rawatan lah. Okey, alright. So fakta dia apa? Fakta dia bukan ilmu hitam ataupun buatan orang, tetapi ia merupakan gejala-gejala TB yang perlu dirawat dengan segera. Alright, so kita hadirlah ke klinik mana-mana untuk menjalani saringan. Jadi dia bukan mitos ya, simptom-simptom tersebut adalah bukan mitos. Kemudian, adakah TB tersebut merupakan penyakit keturunan? Okey, bukan ya. Saya dah nyatakan tadi, penyakit TB ni adalah penyakit bawaan udara. Jadi walaupun okey, kadang-kadang pegawai penyiasat ya, IK, dia akan tanya dalam ahli keluarga ada yang pernah ada TB ke tidak. Okey, pertanyaan itu sebenarnya tidak menjurus kepada kita hendak tahu adakah dia keturunan atau tidak. Sebenarnya yang kita nak dapat maklumat adalah mungkin ahli keluarga tersebut mempunyai kuman TB namun tidak mendapatkan rawatan, dan kita dah terdedah kepada kuman tersebut dan kita mula menunjukkan simptom. That's why kita tanya. Okay, that's why kita tanya. Sebab punca mungkin dari seseorang yang rapat dengan kita. Ya, dia bukan keturunan tetapi sebab dia punya social contact ataupun how rapat orang tersebut kepada kita lah. Okay, jadi dia bukan turun-temurun lah, bukan penyakit keturunan. Satu lagi, perkongsian peralatan peribadi dan makanan. Contohlah patient TB, okay, already mulakan rawatan. Patient on treatment, okay, on treatment berarti dia sudah mengambil ubat antibiotik yang dapat membunuh kuman tersebut dan menghentikan pembiakan daripada kuman tersebut. Jadi dia tidak akan merebak. Okey, sebab dia merebak melalui udara, bukan dengan perkongsian sudu ataupun garpu ataupun minum dari gelas yang sama. Namun sebab dia namanya juga penyakit berjangkit. Mana-mana penyakit berjangkit, maka kita sarankan untuk asingkan pinggan, mangkuk, ya, cawan, peralatan peribadi sehinggalah pesakit tersebut sembuh. Kita tak perlu
isolate patient. Lagipun even di klinik juga kalau pesakit datang, kita akan mulakan rawatan, kemudian kita bagi discharge. Kita tidak mengarahkan dia untuk masuk ward, ya, kecuali kalau simptom adalah teruk dan memerlukan bantuan rawatan yang lain. Right? Sekiranya dia okey, tak ada masalah apa-apa, kita masih membenarkan pesakit pulang ke rumah sendiri. Ya? Okey, mitos lain mengenai rawatan. Tiada rawatan khusus. Tidak benar, ya. Saya dah menyatakan tadi, ubat TB memang ada, ubat untuk second line ataupun ubat untuk jenis TB yang rentan pada first line juga kita ada. Okey, jadi tidak benar kalau dinyatakan tiada rawatan khusus. Sebenarnya ia boleh dirawat dan sembuh dengan rawatan yang sempurna. Okey, adakah TB itu akan menyebabkan kematian? Okey, ini juga salah, ya. Kerana TB hanya akan menyebabkan kematian jika ianya tidak dirawat. Okey. Satu lagi, pencegahan. Perlu dipisahkan jauh dari keluarga dan masyarakat. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita tidak isolate patient. Okey, namun kita sarankan untuk menghindari kawasan-kawasan yang sesak. Contohlah, contoh patient nak pergi ke bazar Ramadan. Kita akan syorkan kepada dia untuk mengelakkanlah daripada pergi ke tempat-tempat yang sesak. Okey, then kemudian tidak boleh bekerja atau belajar. Alright, kalau misalnya perkara ini betul, bayangkan 10.8 juta orang di dunia akan duduk di rumah dan tidak bekerja ataupun tidak belajar. Ya, jadi tidak benar, ya, tidak benar. Kita masih boleh melakukan aktiviti harian, ya, bergantung kepada simptom kita. Okey, kalau misalnya simptom membaik, semakin membaik dengan rawatan yang diberikan, maka kita boleh teruskan dengan pekerjaan kita apabila doktor mengesahkan adalah selamat ataupun dibenarkan untuk memulakan pekerjaan kita ataupun masuk kuliah. Alright. Okey. Sehingga sini faham ke? Alright, sikit lagi. Okay, so untuk pesakit TB sebenarnya kita ada banyak bantuan yang diberikan. Okay, kita mendapat sokongan yang bagus daripada Kerajaan Negeri Selangor. Okay, khususnya untuk pesakit-pesakit TB. Ya. So salah satu adalah program insentif rawatan TB Selangor di mana setiap pesakit TB di Selangor dapat mengemukakan permohonan kepada Selcare dan jumlah bantuan yang akan layak diberikan ataupun diterima adalah sebanyak RM800 yang akan diberikan secara berfasa. Ya. Jadi dia ada 3 fasa, iaitu fasa pertama biasanya diberikan pada permulaan daripada fasa insentif. Okey, kemudian apabila sudah tamat fasa insentif nak hendak memulakan fasa maintenance, mereka akan dapat RM200 dan setelah tamat rawatan mereka akan terima another RM400 lah, 400. Jadi total RM800 untuk sebagai bantuan untuk pesakit TB di Selangor. Dan satu lagi bantuan adalah untuk bantuan yang diberikan untuk allowance tambang, ya, allowance ganti tambang dan rawatan yang diberikan oleh Persatuan bagi Mencegah Penyakit TB Malaysia. Seperti yang Puan Nurul katakan tadi, di Malaysia kita hanya ada satu NGO sahaja, iaitu MAPTP Selangor, dan di Sabah Sarawak mereka ada Sabata, ya. Mereka di bawah nama lain tetapi masih juga merupakan NGO di bawah persatuan yang sama, yang banyak membuat banyak aktiviti dan juga banyak membantu pesakit-pesakit TB hanya dengan satu objektif, iaitu untuk mengurangkan beban pesakit tersebut sehinggalah pesakit tersebut sempurna rawatan. Okey, jadi goal di sini adalah untuk
mana-mana pesakit yang telah memulakan rawatan, kita perlu memberi sokongan hingga pesakit tersebut tamat rawatan. Banyak ya cabaran yang dialami oleh pesakit-pesakit TB. Kadang-kadang bila kita mendengar cerita mereka ya, kadang-kadang menyusahkan hati. Ya, pandangan masyarakat terhadap pesakit TB, ya, pandangan daripada ahli keluarga sendiri, pandangan daripada sahabat sendiri. Memang kadang-kadang dia membuat kita sangat sedih. Right? That's why dengan kita menjalankan ceramah seperti hari ini dan kita menjalankan aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan kesedaran, kita hendak meningkatkan awareness apa itu TB sebenarnya, bagaimana dia berjangkit, okay, dan apakah rawatan ataupun apakah fasiliti yang tersedia khususnya di Selangor untuk pesakit-pesakit TB. Alright. So dengan itu ya, sekian ceramah saya. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand ya. Ada sebarang soalan ke daripada ni peserta? Kalau kita tengok dekat chat ni tak ada, doktor. Ada ke? Cuma tu lah doktor, bagus untuk perkongsian ni. Saya memang rasa rupanya barulah saya tahu ada bantuan ya daripada Selangor untuk pesakit TB. Betul lah macam doktor cakap, sebenarnya kalau ikutkan stigma di kalangan masyarakat Malaysia tentang pesakit TB ni sebenarnya tinggi. Sebab mereka betul-betul takut bila dia tahu bila seseorang mendapat pesakit TB ni, mereka akan dipulaukan seperti mendapat penyakit yang paling bahaya dalam dunia lah. Betul tak doktor? Betul sekali. Betul. Ya, cuma itulah apabila pesakit tersebut didiagnosa kan, jadi kita memang akan memberikan kaunseling bukan sahaja kepada pesakit itu sendiri tetapi kepada ahli keluarga yang membawa pesakit lah, yang mengiringi pesakit. Kerana kalau kita kadang-kadang untuk kita senang ya, sebab kita bukan pesakit lah. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di tempat pesakit tersebut, memang banyak cabaran yang dihadapi dan kita sebagai pegawai perubatan juga kan, kita dapat maklumat-maklumat ini apabila kita berkongsi pengalaman dengan pesakit. Tapi ada juga pesakit yang mereka membuat advokasi sendiri. Jadi dari antara mereka sendiri, mereka cuba untuk mengajar, memberikan sokongan dan sebagainya, because tempoh rawatan adalah lama. Ya, jadi mana-mana pesakit yang telah tamat rawatan, kadang-kadang ada setengah klinik ataupun di hospital, mereka akan menggunakan pesakit ini untuk menjadi advocate and to teach and support pesakit-pesakit yang lain. Because kadang-kadang kalau kita lihat pesakit TB ni, macam Puan Nurul kata, memang dia adalah still stigma dia masih tinggi. You know, kalau kita tahu TB, pesakit yang duduk sebelah kita adalah TB, tindakan pertama kita akan buat adalah pindah kerusi. You know, pindah kerusi, kita akan pindah. But then yang satu lagi yang saya perasan sekarang ni adalah kalau misalnya kita di tempat awam ya, di tempat yang sesak, suddenly ada somebody yang batuk, alright, and then dia tak tutup mulut ataupun bersin, dia tak tutup mulut, everybody akan pandang dekat dia. I think this is the impact daripada pandemik yang telah kita lalui dan even saya rasa budak kecil yang masuk tadika juga sudah tahu kita perlu amalkan hand hygiene, kita perlu amalkan pakai mask kan. Waktu COVID selepas PKP, bila dah masuk kerja atau masuk sekolah, mereka takkan keluar daripada rumah selagi tak ada mask. You know, which is saya rasa is a good habit lah. Yeah, it's a good habit lah. Betul doktor. Saya kadang-kadang ada masa bila bagi talk, saya selalu kata mungkin COVID-19 kadang-kadang ada hikmah dia sebab dia sebenarnya kalau kita lihat before COVID-19 ni, orang tak aware pun. Dia tak aware kalau dia batuk ke, dia tak sihat ke, dia still akan datang kerja, dia still akan hantar anak ke
pusat asuhan dan sebagainya. Dan orang tak kisah pun kalau batuk, okey, kita anggap benda tu adalah perkara normal. Tapi selepas COVID melanda, sebenarnya dia banyak mendidik masyarakat Malaysia tu utamanya dalam kalau tak sihat jangan keluar, and then kalau boleh pakai mask dan sebagainya. Kalau tidak dulu hand sanitizer tu kita jarang guna kan. Sekarang ni orang berebut bawa ke mana sahaja. Inilah kalau ikutkan sebenarnya contohlah doktor, kalau kita cakap sebelum COVID-19 pun, contoh macam penyakit CFMD pun sebenarnya dah lama dah kan. Tapi orang tak aware, orang tak kisah untuk hand sanitizer dan sebagainya. Sebab ianya bukan satu benda yang seperti pandemik macam COVID-19. Tapi bila COVID-19 datang, kemudian after that, if I not mistaken, dalam 2 bulan setelah COVID-19 turun, kita ada masa tu kita ada wabak CFMD di seluruh Malaysia. Masa tu orang dah start guna hand sanitizer. Kalau pergi mall pun siap hand sanitizer, trolley and so on. Tapi before COVID-19 tak ada pun buat macam tu. Betul. So it's a good thing, part of it lah. Part of it lah, betul. Cuma tinggal kita amalkan sahajalah. We can still practice the same thing, and of course banyak, because namanya juga penyakit berjangkit, and the most simple is actually through hand hygiene lah. Okay, and then of course PPE lah, tapi PPE untuk masyarakat is pakai mask lah. Alright, okay Doktor, kalau kita tengok dekat ruang chat ada soalan daripada Puan Nur Hasna. Jika pesakit latent TB antenatal, bilakah treatment akan dimulakan selepas postnatal? Okay, cuma di sini kita perlu tahu dulu Puan Hasna sudah disaring and confirm latent TB ke tidak. And then if you are pregnant, tak ada masalah. Sebenarnya ubat TB ni adalah selamat even for ibu mengandung. Okay, because kita ada juga kes-kes ibu mengandung yang mempunyai TB aktif, dan kita memang mulakan the full regime untuk TB lah, untuk rawat the TB, so that dia tidak akan berjangkit kepada baby di dalam kandungan. So if latent TB, if you want to start on treatment, tidak ada masalah untuk start sekarang while in pregnancy. But if you want to wait, you can after your delivery, you can go and check with the pegawai perubatan dululah. Tapi dia tidak ada kontraindikasi untuk mengambil ubat anti-TB ataupun for latent TB semasa dalam pregnancy. Alright, okay, kita ada juga daripada bilik gerakan denggi PKD Hulu Selangor bertanya, adakah perlu untuk pesakit latent TB memulakan rawatan? Ya, okay. So di Malaysia sebenarnya kita belum ada polisi khusus untuk semua kategori golongan yang berisiko. Okay, yang kita ada sekarang ni adalah of course untuk golongan yang HIV, and juga yang kanak-kanak kepada kes semen positif bawah 5 tahun. Alright. Tetapi kalau misalnya kita telah disahkan latent TB, kita sarankan untuk mendapatkan rawatan. Why? Because kita adalah negara yang endemik. Okay? Dan seperti yang saya katakan tadi, sekiranya kita mempunyai sebarang penyakit kronik ataupun pertahanan badan kita menurun, then this kuman yang sebelumnya tidur akan bangkit menjadi aktif and will start to become TB disease ataupun penyakit TB. So sesiapa yang merasakan that maybe dia ada family history of diabetic hypertension yang dia rasa in future mungkin dia sendiri akan dapat, then I think it's better for you to start your anti-TB for anti-TB treatment for latent TB. Prophylaxis lah yang kita namakan, prophylaxis for latent TB. Another thing also for healthcare workers, sebab kita exposed. We are continuously being exposed. So at least bila kita mendapatkan rawatan latent TB ni, kita dapat mengurangkan risiko kita daripada mendapat TB aktif lah. Okay, Doktor, ada satu lagi soalan daripada Dr. Fahzi. Bertanyakan, apakah aktiviti yang telah dirancang oleh MAPTB untuk World TB Day bagi tahun ni?
Okay, so okay, kita belum kita belum buat hebahan lagi, tapi ada aktiviti yang sedang dirancang dengan kerjasama JKN lah. I think dalam minggu ni ataupun minggu depan you all akan dapat maklumat. Sebenarnya kita dalam perancangan untuk mengadakan satu TV conference lah khusus untuk anggota kesihatan di Klang Valley. So maklumat lanjut akan dimaklumkan lah oleh PKD masing-masing lah. Alright. Okay, nanti doktor share dengan kami Yeah, sure. Okay, satu lagi daripada staff nurse Lalita dari KKIA Bukit Sentosa. Bertanyakan bagaimana jika pasien yang membuat saringan mentok test alergik dengan ubat yang digunakan untuk ujian tersebut. Okay, so sebenarnya adakah pasien tersebut pernah diberikan ujian mentuk atau tidak sebelum ini? That's one. Because sometimes dia mungkin dia pernah membuat ujian tuberkulin ini dan ada allergic reaction. Okay, another alternative untuk mentuk test sebenarnya adalah IGRA. I think you would have heard. IGRA adalah menggunakan sampel darah untuk kita diagnose latent TB. Alright, so another alternative is to do IGRA test lah. Yeah. Ada lagi ke soalan yang ingin bertanya? Kalau nak cakap terus pun boleh. Kalau tak sempat nak type dekat ruang chat. Boleh je tanya terus so kita boleh dengar suara. Ya, betul. Okay, doktor, saya rasa tiada lagi soalan dekat ruang chat pun tiada, yang angkat tangan pun tiada. So doktor, kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak Doktor Punita untuk this evening punya session. Memang seronok, memang best. Banyak ilmu yang saya pun banyak yang saya tak berapa fasih mengenai penyakit TB ni, banyak ilmu yang telah doktor sharekan. So kita berharap supaya peserta-peserta semua dapat ilmu dan dikongsikan juga dengan orang lain yang tak dapat join kita pada petang ini. So semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang, dan untuk yang lain mungkin kita akan berjumpa lagi bulan hadapan. Kita nak cuti raya dulu. Okay, terima kasih semua. Alright. Okay, terima kasih. Bye. Selamat Hari Raya. Hari Raya.